Kenapa ya kalau kita dah rasa kita dah start ada hari suai daripada pagi, benda semua benda tak kena, sampai malam takkan jadi apa. Ya, pagi tadi I buat video tutorial phone jatuh, retak, pecah. Lepas tu barang makeup hilang, makeup pula tak jadi. I dah buat tutorial petang ni, tutorial tudung, gatal pula hidung aku. 8 helai tutorial dalam satu video, tinggal nak post je, hilang. I dah lah bergaduh dengan matahari tadi. Aku tak tahulah Allah marah aku ke apa sebab aku marah lighting tak ada tadi kan. Hilang macam tu je. Ya Allah. Ini ujian ke ya Allah. Sebab tadi saya dengar Niloufah dia bagi pasal tadabbur Al-Quran lah kan. Kalau rasa diuji, banyak-banyaklah istighfar. Duduk bilik istighfar banyak-banyak. Aku tak tahulah. Pagi tadi hidup aku memang malang. Aku tak tahu malam ni jadi apa ni. Kenapa kita bila dah start rasa suai, sampai malam akan jadi macam tu. Tolong ya. Aku ada dosa dengan siapa-siapa ke? Maafkan lah ya.